Haji Sangat. Muhammad anda dengar ke? Tadi tadi tu sebenarnya tak dengar tu sebab tertutup. Apa tu voice tu kan. Oh, Audio tu saya, tutup. Saya tutup sebab bising dengan rumah kan. Okey. okey. Ayat Isra 4 eh. Okey, silakan. Wa ma mana'an nasa ayyuminu izja'ahumul huda illa an qalu aba'asallahu basyarar rasula. Hmm. Wama dan tidak uh, ni PL Madi an-nasa menghalangi manusia dan tidak menghalangi manusia minu untuk beriman. Yu'minu tu ialah PL mudhari'. Izja'ahumul huda, ketika apabila ja'ahum datang kepada mereka PL Madi uh, petunjuk. Al-Huda. Apabila petunjuk datang kepada mereka, petunjuk ialah dia punya fa'il. Mana? Ha. Illa kecuali bahawa ai anqalu, kecuali mereka berkata, mereka telah berkata fi'il madi ba'asallahu basyara rasula. Adakah apakah Allah mengutus seorang manusia basyara rasula, sebagai rasul, sebagai utusan. Okey. Silakan. Haji Akhi. وما منع الناس. Ma ni ma nafi lah sebab dia dalam ayat ni ada illa. Dia ma ni ma nafi dan tidaklah mana an-nasa ini ada huwa lah, mana ni huwa, tidaklah ada dan tidaklah sesiapa pun dapat menghalang manusia an yu'minu untuk mereka beriman atau mereka percaya isja'ahumul huda ketika petunjuk datang kepada mereka. Hmm. Ja'ahumul hum ni jadi maf'ulun bih muqaddam, Okey. ini awalkan. Al-huda fa'il, kalau marfu' cuma tak nampak sebab ia ni alif maksurah, dia tidak berbaris, di dhammah muqaddarah lah, dia sebenarnya marfu'. eh, Ketika petunjuk datang kepada mereka, illa an qalu, kecuali mereka berkata aba'athallahu basharan rasula. Ini adalah istifham ni, dia macam pertanyaan yang dalam keadaan keheranan. Eh, Patutkah Allah mengutuskan seorang manusia sebagai rasul? Dia persoalkan. Itulah ayat tu. Bukan minat ni. Ini macam hmm, dia soalan dia tu soalan padi. Ha. Hmm. Katakanlah soalan padi dia macam dia soalan tu dia soalan tapi sebenarnya nak mengutuk. Ya, ya. Betul. Dan basyaran ni istilah yang digunakan oleh Yahudi mengatakan mereka yang bukan Yahudi tak boleh jadi rasul. Ah, Oh. ba, ba, ah, dia untuk apa selain daripada orang biasa tu orang lain dia panggil basyar. Hmm. Tentang insan tu yang orang yang berkitab mereka yang berkitab dia mereka istilah tu digunakan dalam Quran macam tu. Jadi itulah sifat orang Yahudi dia tak terima para Nabi atau Rasul yang bukan dari keturunan mereka. Sebab tu mereka tak terima Nabi Isa. Sebab Nabi Isa ayahnya tak jelas. Hmm. Tak ada ayah. Kepada mereka tak ada ayah. Dan Maryam pula bukan daripada Bani Israel. Maryam ya Ali Imran daripada Mesir. Itu sebabnya. Dan Nabi Muhammad pun mereka tolak. Sedangkan Nabi Muhammad sebagai Nabi yang dihantar juga kepada mereka. Okey, Dr. Zaran, boleh cakap? Tak juga, tak boleh. Haji Saya punya Mashar tak? Boleh. saya dengar. Terima kasih. Haji Mashar Ha. ni, Haji Mashar sambung silakan. Sekian dah. Dua round tak ada nampak. Sekarang boleh dengar kan? Dia sudah. Boleh. Ni Jelas, kuat, ni jelas. kuat betul. Ni kuat betul. Suara gunung ni. Billahi samiil alim minasy syaithanir rajim.
Qul law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutmainnina nazzalna alaihim minas sama'i malakar rasula. Qul, katakanlah olehmu, lau kana, kalaulah ataupun jika adalah fil ard, di bumi, malaikat, para malaikat, yamshu, ini fi'il mudhari' ni, yamshu, mereka berjalan-jalan, يمشون mutmainni, Ini mutmainni, tenang, tenang. jalan dengan tenang. Dengan tenang. Tenang. Lalu pasti kami turunkan atau pasti kami utuskan ataupun turunkan alaihim, ke atas mereka, minas sama, ini daripada langit, malakal rasula, malaikat sebagai rasul. Ya. Ayat ni maksud dia, katakanlah olehmu wahai Muhammad, sekiranya di bumi itu ada malaikat-malaikat yang berjalan dengan tenang, pasti kami akan turunkan kepada mereka dari langit malaikat-malaikat sebagai rasul. Ya, sebabnya kau soalkan Bashar sebagai rasul. Sekarang kalau Allah kata malaikat yang dia sebagai rasul, malaikat pun akan dikeroyok juga oleh mereka. Yahudi. Silakan Haji Asri. jadi Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk menjawab beginilah. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Jawapan kepada orang musyrik tadi kan, orang kafir tadi. Qul, katakanlah, lau kana fil ardi malakun, malaikatun, malaikah ni jamak taksir kepada malakun, malaikah jamak taksir. Dia boleh sebab tu kana ni dia boleh muzakkar atau muannas lah. Sebab dia malaikatun ni jamak taksir, lagipun dia terpisah oleh jar majrur fil ard. Qul law kana fil ardi malaikatun yamshuna, yang sifatnya sebab dia nakirah, yamshuna mutmainnina, mereka berjalan mutmain dalam keadaan tenang, hal tenang. Maknanya kalau malaikat ni ada di bumi, hidup di bumi dalam keadaan tenangnya, mana berjalan macam manusia lah. Manusia hidup di bumi, menetap di bumi kan. Lanazzalna alaihim minas sama'i malakan rasula, pasti kami telah turunkan ke atas mereka daripada langit malakan ni singular lah, rasulan, Malaikat. satu malaikat sebagai rasul. Kalau di bumi ni malaikat lah yang hidup macam manusia sekarang ni lah. Tentulah Allah akan turunkan malaikat sebagai rasul. Tapi malaikat tak nampak dia berjalan kan. Manusia yang di bumi. Sebab tu Allah utuskan bashar. Wallahu a'lam. Kata dengar tak boleh lagi. Dengar je. Okey. Okey, silakan Puan Jainah. Malaikat. Ayat 96 96. Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Katakanlah oleh engkau, kafa billahi, cukuplah Allah, syahidan, sebagai saksi, baini wa bainakum, antara aku dan antara kamu semua. Bainakum, antara kamu semua. Innahu, sesungguhnya ia, Ya. isim innahu, karena adalah biibadihi, terhadap hamba-hambanya, dia tu Allah ya, terhadap hamba-hambanya, khabiran basira, maha mengetahui, maha melihat. Khabar indah tu ya, dua-dua. Okey, jadi kul kafa, katakanlah, cukuplah dengan Allah sebagai saksi antara aku dan antara kamu. Dan kamu. Sungguhnya dia adapun dengan hamba-hambanya maha mengetahui lagi maha melihat. Maha melihat. Okay, silakan Haji Asri.
Qul, Allah perintahkan Nabi untuk menjawab. Qul, katakanlah olehmu, wahai Muhammad, kafa billahi syahida. Kafa ni fi'il madi, tapi biasa kita terjemah sebagai cukuplah. Kalau kita kata telah cukup, macam pelik sikit. Kafa ni cukuplah. Billahi, billah ni dia jar majrur ni sebenarnya dia ada fa'il kepada kafa. Tapi dia majrur lafzan, marfu' mahallan. Dia marfu'. Billah ni akan marfu'. Fa'il kepada kafa. Dan syahidan tamyiz. Biasa Tamyiz. tu. Kalau jumpa kafa ni, biasa dia akan jumpa huruf ba ni. Ada ba. Ba tambahan, ba zaidah. Cukuplah Allah sebagai saksi. Baini wa bainakum. Di antara aku dan kamu semua. Bahasa Arab dia akan ulang. Baini wa bainakum. Maksudnya di antara aku dan kamu semua. Innahu kana bi'ibadihi. Semuanya dia, yang Allah ni, adalah bi'ibadihi terhadap hamba-hambanya. Khabiran. Amat luas pengetahuan. Basiran. Amat melihat. Wallahu a'lam. Doktor pun tak ada lagi. Okey. Silakan Puan Jainah. Puan Halimah. Wa may yahdillahu fahuwal muhtad. Dan sesiapa yang Allah diberi petunjuk, Allah fa'ilnya bagi yahdi, fahuwa maka dialah muhtad. Al-muhtad orang yang mendapat petunjuk. Wa may yudlil falan tajida lahum awliya. Waman dan siapa yang dia sesatkan, maksum ya, man apa ni huruf syaratnya, man yudlil falan maka tidak akan tajidah engkau mendapati bagi mereka para penolong daripada min dunihi, daripada selain dia. Wa nahsyuruhum dan kami akan apa ni mengumpulkan mereka. Nahsyuruhum mudarik maf'ul bihnya yaumal kiamah, pada hari kiamat, ala di atas wujuhihim, wajah-wajah mereka, umyan wa bukma wa summa, buta, wajah-wajah mereka buta, dan bisu dan tuli. Semua. Okey, itu dia punya apa nama ni? Hal. Hal. Semua. Ma'wahum jahannam. Tempat kembali mereka neraka jahannam. Kullama khabat zidnahum sa'ira. Kullama setiap kali khabat. Nak keluar. It subsides. Dia mereda, maka zidna tambah. tambah. Kami tambah mereka bagi mereka. sa'ira, bertambah-tambah. Tambah blazing fire, sa'ira. Maka kepada mereka Khabat. Setiap kali api itu mereda, Setiap kali reda, kami telah tambah untuk mereka sa'ira. Sa'ira ni blazing fire, tapi sa'ira maksud bertambah-tambah. Tambah-tambah lagi, makin besar. Okey, Haji Aziz silakan. ومن يهد الله فهو المهتدي فهو المهتد. من syarat. Jadi yahdi asalnya ada ya ni, yahdi marfu', jadi dia jazam, ya tu dihazafkan. Wa man yahdillahu, dan barang siapa, man syarat, barang siapa lah, dan barang siapa yang Allah beri petunjuk, fahuwal muhtadi, fahuwal muhtad. Jawab syarat dalam bentuk jumlah ismiyah, pada fa rabitah, jawab syarat.
huwa mubtada, al-muhtadi khabar. Sebenarnya ada ya juga ni. Al-muhtadi memang ya dihazafkan. Dia kan marfu' sebab dia khabar. Fahuwa al-muhtadi, tapi ya ni dihazafkan, jadi fahuwa al-muhtad. Dia takkan jadi majrur, dia marfu'. Cuma huruf akhirnya ya dihazafkan. Hmm. Dia ni marfu' sebab dia khabar. Ya. Belakang Wa dirinya. wa ma yudlil, dan barang siapa yang Allah sesatkan, yudlil ni dalam jazam lah. Dalla yudillu, yudlil, jazam. Falan tajida lahum, ini fa jawab syarat, lan, dan sekali tajida lahum, kamu engkau dapati bagi mereka awliya, penolong-penolong, min dunih, daripada selain dia. Wa nahsyuruhum, dan kami akan kumpulkan mereka yaumul qiyamati, pada hari kiamat nanti, ala wujuhim, atas wajah-wajah mereka. Mana dia kamu kumpulkan mereka kan tersungkur atas muka, amyan wa bukman wa sumyan, dalam keadaan buta, pekak, tuli lah. Hmm. Ma'wahum jahannam. Ma'wa ni tempat tinggal mereka. Ma'wa mubtada, hum mudhafu ilaih, jahannamu khabar. Ini jumlah ismiyah. Tempat tinggal mereka adalah jahannam. Kullama khabat, setiap kali khabat. Khabat ni fi'il madhi, dan dia jumlah syarat. Kullama ni syarat. Khabat fi'il madhi, setiap kali api tu reda, apa, kurang, apa, jadi jawab syarat dia zidnahum sa'ira. Zidnahum, dia jawab syarat dia fi'il madhi juga. Lepas kullama, kalau jumpa fi'il madhi jawab syarat, jumlah jawab syarat pun madhi dengan madhi. Pasti kami akan tambah lagi kepada mereka julangan api itu, sa'ira. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Silakan Najib Syah. Zalika jazaohum bi annahum kafaru bi ayatina wa qalu a idza kunna idzaman wa rufatan a inna lamab'utsuna khalqan jadida. Zalika jazaohum, itulah balasan untuk mereka. Bi annahum, bi sababiah apa ni? Disebabkan sesungguhnya mereka kafaru, mereka telah kafir bi ayatina, terhadap ayat kami atau dengan ayat kami. Waqalu, dan mereka telah berkata, aiza kunna, apakah apabila kami telah jadi idhaman, tulang belulang, warufatan, ataupun dan hancur, inna, apakah sesungguhnya lamab'utsun, Apa pasti sungguhnya kami? Inna, apa sungguhnya kami? Ada nahnu itu. apakah kami benar-benar dibangkitkan, lamab'utsun khalqan, makhluk jadida, yang baru. Yang baru. Okey, jadi seperti itulah balasan mereka disebabkan sesungguhnya mereka telah kafir dengan ayat kami. Maka mereka berkata, dan mereka berkata, Aiza kunna, adakah apabila kami telah menjadi tertulang dan juga debu dan hancur debu, adakah sesungguhnya kami benar-benar dibangkitkan ciptaan yang baru, sebagai ciptaan yang baru. Okey. Silakan Jeffrey. Okey, zalika jazaohum, demikian itulah balasan mereka. Zalika mubtada, jazau khabar, mudhaf, hum mudhaf ilaih, bi annahum, disebabkan mereka kafaru, mereka telah kufur bi ayatina, terhadap ayat kami. Wa qalu, dan mereka telah berkata, aiza kunna izaman wa rufatan, adakah jika ketika apabila kami telah jadi tulang belulang dan benda-benda yang leput, inna lamab'utsuna khalqan jadidan, adakah kami
benar-benar mab'uthuna isim maf'ul, mab'uth, dibangkitkan, yang dibangkitkan adalah kami benar-benar akan dibangkitkan lah, boleh tambah akan lah, future. Isim maf'ul, dia macam yang mudarat juga lah. Adakah kami benar-benar akan dibangkitkan dalam keadaan kejadian yang baru? Ini dia yang persoalkan. Allahu a'lam. Dan, Dr. Zainal, are you there? Ya. Okey, ni Puan Jen nasib sambung. Awalam yarau annallaha allazi khalaqas samawati wal arda qadirun ala an yakhluqa mislahum wa ja'ala lahum ajalan la raiba fihi fa'abaz zalimuna illa kufura. Awalam, apakah tidak, mereka perhatikan annallaha, bahawa Allah isim anna Inna. allazina allazi khalaqas samawati wal ard, yang menciptakan, menciptakan fi'il yang telah menciptakan fi'il madi, menciptakan langit dan bumi. Langit-langit dan bumi. Apakah tidak mereka perhatikan bahawa Allah yang telah menciptakan langit dan bumi? Qadirun, berkuasa. Ni khabar anna tadi ya. Berkuasa atas ala yakhluqa mislahum, untuk dia menciptakan yakhluqa, dia menciptakan serupa dengan mereka, mislahum, seperti mereka. Wa ja'ala lahum, dan dia menjadikan, lahum, bagi mereka, ajalal la raiba fi, ajal, batas waktu, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Dia ada sebagai keraguan. Tidak ada sebarang keraguan padanya. Fa'abaz zalimuna illa kafura. Maka enggannya orang-orang zalim, telah enggan orang-orang zalim, melainkan mereka tapi lagi mereka ingkar, kufur. Okey, inilah yang ghaibah sebab dia mabni atas fathah, ialah khabar la nafi bil jins lah, jadi tiada sebarang keraguan. Sila Haji Asri. Awalam yarau, dan adakah mereka tidak, yarau ni dia jazam sebab lam ni nafal nafi, dia menjazamkan yarau, asal yarawna ni awalam yarau, adakah tidak mereka perhatikan, adakah tidak mereka memikirkan anna Allah alladhi khalaqas samawati wal ard, bahawa ini apa yang anna ni masdar ya, selepas anna ni maknanya objek kepada yarau tadi lah. Yarau, apa yang mereka perhatikan, yang Allah tanya ni, adakah tidak mereka perhatikan atau mereka, bahawa Allah, anna Allah ni isim anna mansub, allazi, sifat kepada Allah, belum jumpa khabar lagi sifat dia. Apa sifat Allah ni? Allah yang khalaqas samawati wal ard, telah menjadikan, telah menciptakan langit-langit dan bumi. Qadirun, ini baru khabar anna. Qadirun ala an yakhluqa, dia berkuasa, dan dia berkuasa, khabar anna, berkuasa ke atas, atau berkuasa untuk menjadikan lah, ala qadirun ala an yakhluqa mislahum, berkuasa untuk mencipta seperti mereka, maknanya mencipta yang baru lah, lepas dia dah jadi tulang belulang, dah jadi benda reput. Allah berkuasa menciptakan macam mereka, misalnya seperti asal lah. Wa ja'ala lahum, dan dia telah menjadikan bagi mereka ajalan, satu tempoh yang la raiba fihi,
tiada sebarang keraguan padanya, tiada syak lagi, tiada syak padanya. Fa'aba zalimuna illa apa? Illa kufura. Lalu lalu orang zalim ni tetap enggan menerima tentang Malah melainkan kekufuran. illa ni Allah pasti boleh tekan malah lah, malah. malah. Kau dia ni enggan malah kafur lagi. Hmm. Okey. Mana ada. Alhamdulillah. Puan Halimah silakan. Ah, Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi. Ah, Katakanlah, ya Amar, jikalau kamu malik, kamu menguasai yang mendarik khazan perbendaharaan rahmat Tuhanku, uh, izal la'am sabtum khasyata infak. Kalau begitu la'am sabtum, pasti kamu amsak, kamu menahan. Menahan, amsak. Menahan. Okey, menahan. Menahan. Khasyata You help. Takut. Khasyata infak. Khasyata kerana takut infak, membelanjakannya. Belanja. Wa kanal insanu qatura. Dan adalah manusia sangat Fikir. Betul tak? ya, Tinggi. Fikir. Fikir. takut. Fikir. Logik. Jadi ini kul katakanlah Muhammad, jikalau kamu berkuasa di atas khazainur rahmatir Rabbi, berkuasa atas khazanah rahmat Tuhan, maka demikian pasti kamu akan tahan ataupun tidak membelanjakan, tidak membelanjakan kerana takut untuk infak dan takut untuk infak. Dan ada pun insan itu fikir. Okay, silakan Aja Aziz. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي. Katakanlah orang Muhammad, Allah perintah Muhammad untuk berkata kepada orang kafir ni, lau antum, jikalah kamu semua tamlikuna khazaina, kamu memiliki dan menguasai khazanah rahmati rabbi, khazaina maf'ulun bihi dan dia mudhaf, rahmati mudhaf ilaih, rahmati juga mudhaf, rabbi mudhaf pun ilaih, dan rabbi mudhaf, hurufiyah tu mudhaf ilaih. Dia ada banyak, 1, 2, 3, 4 kalimah langkoman sekali, mudah-mudahan ilaih. Kalau kamu memiliki atau menguasai khazanah rahmat Tuhanku, izan, jika demikian, la'amsaktum, pasti kamu akan menahan. Amsaka yumsiku imsak, menahan. Khasyatal infaq, khasyata ni takut, dia maf'ul li ajlihi, maf'ul kerana takut membelanjakan, takut habis belanja. Wa kana al-insanu qatura, dan adalah manusia itu memang kedekut qatura. Qatura khabar kana, al-insan isim kana, dan adalah manusia itu memang bersifat kedekut. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Okey, Haji Aziz tolong. InsyaAllah last ini belum kita tangguh. last sekali, a'udzu billahi ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. ولقد آتينا, ini macam cerita lain sikit, cerita baru. Walaqad آتينا, dan semuanya kami telah berikan Musa kepada Musa
Musa ni maf'ul bih yang pertama. Tis'a ayatin bayinatin. 9 tanda-tanda yang menerangkan. 9, 9 mukjizat yang menjelaskan. Fas'al Bani Israel, maka engkau tanyalah Bani Israel. Bani Israel ni dia maf'ul bih. Bani mudhaf, Israel mudhaf ilaih majrur dengan fathah, mamnu' min as-sarf. Iz ja'ahum, ketika dia datang kepada mereka. Siapa dia ni? Iz ja'ahum Fir'aun. Ketika Nabi Musa datang kepada Fir'aun dan kaumnya, lalu berkatalah Fir'aun kepadanya, iz ja'ahum, ketika datang kepada mereka, faqala lahu Fir'aunu, lalu Fir'aun berkata kepadanya, lahu, kepadanya, inni la'adhunnuka ya Musa masmura. Sungguhnya aku fikir engkau ya Musa, wahai Musa, mashura, yang disihir, yang terkena sihir, mashura. Ini Fir'aun berkata kepada Musa. Ini dah cerita lain ni. Kita dah habis cerita tadi, masuk cerita baru. Ini bab lain. Bab lain. Pasal manusia tu kan adalah cerita baru sebagai penghujung pada surah Al-Isra. Tentang dakwah Nabi Musa. Ada soalan apa-apa nak tanya? Dr. Zanang, Assalamualaikum. Nanti saya call doktor. Ada perkara nak bincang sikit. Ini apa? Okey, jazakallah semua atas kehadiran dan sama-sama kita berlatih. Semoga Allah berkati. Kita baca doa. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam.